Terletak di Asia Tenggara, Thailand yang merupakan salah satu negara yang menjadi pengasas kepada Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, cukup terkenal memiliki pelbagai destinasi pelancongan yang terkenal di arena antarabangsa. Berkeluasan 513,120 km persegi, Thailand yang turut dikenali sebagai sebuah negara gajah putih merupakan sebuah negara yang bersempadan dengan Malaysia di wilayah selatannya, selain Laos di utara dan Kemboja di selatan. Negara yang cukup terkenal dengan pelbagai variasi makanan yang lazat seperti Tom Yum ini juga mempunyai lokasi pelancongan yang cukup menarik untuk dilawati. Salah satunya ialah Pasar Terapung Klong He. Pasar yang terletak di Hat Yai ini merupakan salah satu destinasi yang wajib anda kunjungi sekiranya anda melancong ke Thailand. Terletak 20 minit perjalanan dari pusat bandar Hat Yai, Pasar Terapung ini merupakan pasar pertama di Thailand dan satu-satunya pasar terapung yang terletak di selatan Thailand. Asal nama Klong membawa maksud terusan, di mana para penjual yang rata-ratanya peniaga Muslim berada di dalam sampan masing-masing berlabuh di tepian terusan. Di sini, anda boleh melihat keunikan transaksi perniagaan yang dijalankan di atas perahu, baik makanan bermasak seperti Tom Yum, Pad Thai, sayur-sayuran dan buah-buahan. Malah, cenderamata dijual dari atas sampan mereka. Dan peniaga di sini pada kebiasaannya memakai pakaian tradisi masyarakat selatan Thai ketika mempromosikan jualan mereka kepada pengunjung. Di antara keunikan lain yang terdapat di Pasar Terapung Klong He ini ialah kaedah pembungkusan makanan mereka. Di sini, para peniaga menggunakan bekas makanan mesra alam seperti tempurung, buluh dan periuk tanah berbanding plastik. Harga jualan yang ditawarkan oleh peniaga juga berpatutan dan sekiranya anda seorang yang pakar dalam permainan tawar-menawar, maka di sinilah lokasi yang sesuai untuk anda. Mana tahu anda boleh dapat barangan yang anda mahukan dengan harga yang kompetitif. Jadi, kepada anda yang sedang mencari-cari destinasi pelancongan yang menarik dan unik di Thailand, jangan lupa masukkan lokasi Pasar Terapung Klong He sebagai salah satu lokasi lawatan anda.